dan juga 001 MMC Malaysia, iaitu Datuk Seri Zul. Okey, ataupun nama singkatannya DSZ. Okey, dia adalah orang yang pertama dijemput, saya adalah orang yang kedua dijemput. So kalau Malaysia ni dipanggil saya ni 002. Okey. Dan kamilah yang membawa masuk platform ni ke dalam pasaran Malaysia. Alhamdulillah dah berjalan setahun setengah dekat dalam pasaran. Dan alhamdulillah setahun setengah dah melahirkan pencapaian luar biasa, ratusan ribu, puluhan ribu. Okay, ada yang dah capai juta, dan paling ramai yang dah balik modal dah dalam masa setahun setengah. Okay? Dan ini yang kita nak kongsikan kepada sahabat-sahabat yang baru, sebab ini boleh dijadikan sebagai plan B untuk kita nak jaga pendapatan. Okay, kalau buka muka surat sebelah, muka surat 2, kalau ada yang nak dapat maklumat yang lebih rasmi, boleh masuk website mereka. Nama website mereka mymoneychanges.com. Again, dalam bahasa Jawa asli, bukan Jawa asli, bahasa Inggeris. Bagi saya itu bahasa Jawa juga lah, susah kan? Jawa dah lagi susah. Saya dulu IT engineer tau. Masa saya belajar, saya belajar Javanese language nama dia. Tapi bukan bahasa Jawa, bahasa komputer, namanya Java. Saya kata Java ni Jawa, patutlah Jawa ni susah. Memang course Javanese language pun susah. So saya kata memanglah Jawa ni orang kata simbolik bahasa dia kan. Alright? So bahasa Inggeris lah. Dalam video tu nanti boleh tengok dan juga dapat maklumat-maklumat rasmi. Dalam ni kita dah ringkaskan apa saja. Apa yang nak dinyatakan dekat sini adalah berkaitan dengan pengurusan platform ni. Okey? Sebab penting tak pengurusan yang baik? Sebab apa? Bila pengurusannya tak baik, bila pengurusannya tak bagus, dia boleh merugikan siapa yang berada dalam platform itu. Setuju tak? Setuju. Ya. So hari ini MMC dia membawa satu pengurusan yang berbeza dalam pasaran. Kalau kita biasa dalam pengurusan dalam networking punya sistem, networking punya platform biasanya akan menggunakan pengurusan yang centralized, yang warna merah. Boleh sebut tak? Centralized. Ada orang sebut centralized, dia kata. Centralized. Dia tak payah bunyi lah centralized tu kan. So kalau centralized ada ini. So ini adalah pengurusan yang biasa diguna pakai di dalam pasaran dan selalu berlaku masalah. Okey, dan bukan semua yang bermasalah, tapi ada setengah-setengah platform yang kita suka nak buat tapi dia selalu bermasalah. Apa masalah yang berlaku? Masalah bila berlakunya pembayaran bonus. Ini selalu masalah yang berlaku. Mula-mula bayar bonus dia bagus, tapi tak sampai setahun bonus dah mula tak bayar. Dan yang paling tak best sekali, platformnya tutup terus. Apa tu yang tu? Pernah tu? Pernah berada dekat dalam platform yang macam tu. So siapa ada pengalaman yang berada dalam platform networking yang bayar bonus kepada kita, kepada anda, terutama yang bonus dia dibayar duduk diam dapat duit. Best tak dapat bonus duduk diam dapat duit? Best kan? Saya rasa saya dah buka topi berpeluh sangat. Kotakkan bentuk topi saya pun jadi lendu. Okey, tak apa, saya tak kisah berpeluh, nanti orang risau tengok saya. So bermakna selalu berlaku masalah dengan platform yang bayar bonus duduk diam dapat duit ni. Tapi kita suka kan untuk dapat bonus yang duduk diam dapat duit. Siapa suka? Duduk diam, maksudnya bonus kita masuk ke dalam satu platform tu, dia janjikan kita bonus duduk diam dapat duit. Best kan? Semua orang suka, saya pun suka. Ini pembayaran bonus. Platform yang pengurusan dia centralized ni, dia selalu berlaku satu masalah besar, iaitu overpaid ataupun terlebih bayar.